Hello, hi guys. Welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so lepas je korang dah download apps ni, korang boleh dapat 200 points tau. So, maksudnya Nisa akan dapat 200 points. Orang yang korang gunakan tu pun akan dapat 200 points juga. So, untuk sekarang ni Nisa tak ada referral code. So, Nisa kena skip lah. Tapi kalau kata korang nak masukkan Nisa punya code pun tak ada masalah. Nisa dah letak kat screen ni. Tapi kalau tak nak pun, it's okay. Cumanya korang tak dapat lah 200 points tu. So, yeah. Saya tekan je button skip dulu. Okay, ni new user reward. So, Nisa dapat 300 coin secara percuma. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, korang boleh nampak ada macam-macam. Okay, kita pergi dekat satu-satu lah. Kita pergi dekat home dahulu. Korang nampak kat sini, earn extra 30 sen dengan complete 2 offer. So, dekat sini korang boleh nampak kena lengkapkan soal selidik dalam apps. Apa tadi? Pengalaman percubaan, cuba berapa minit, apa semualah. So, dekat home ni ada banyak task-task yang korang boleh buat. Contoh macam yang atas kali ni, korang boleh nampak kat sini. Pasang aplikasi, korang install je apps ni. Lepas korang dah dapat 40 points. Cuba beberapa minit. And then lepas korang dah install, korang mainlah dekat dalam apps tersebut. And ada banyak lagi apps-apps yang lain yang korang boleh buat lah. Task yang korang boleh buat. Okay, so earn more rewards. Korang boleh nampak kat sini. Experience 15 seconds to receive reward. So, dekat sini, korang kena rate 5 star untuk korang dapat 300 coins lah. Lepas tu, dekat bawah dia, claim rewards. Untuk yang ni, korang boleh nampak collect beberapa points untuk redeem RM2. Dekat next pula ni adalah refer friends. Macam yang Nisa cakap tadi. Korang kena share korang punya referral code ni. Sekejap Nisa nak copy link. Okay. So korang kena copy korang punya referral code ni. Lepas tu masukkan dekat dalam yang tadilah input tadi yang Nisa tunjukkan. Okay, so dekat sini ada beberapa trending offer yang korang boleh buat jugalah. Okay, so untuk offer sama juga kena pergi dekat home lah. And then untuk refer ni macam yang Nisa bagi tahu tadi. So basically just simple sahaja cara untuk kita nak dapatkan points daripada apps ni. So basically korang kena download apps apa semua. Lepas tu korang akan dapat points lah. And then dekat korang nampak ada kotak hadiah dekat atas ni. Dekat sini. Okay, klik je kat situ. Lepas tu nanti korang kena tengok iklan. And then korang akan dapat extra 100 points secara percuma lah. Points ni pula, macam mana kita nak dapatkan duit. Korang pergi je dekat shop ni. Korang boleh nampak dekat sini. Kita boleh redeem daripada 30 sen sehinggalah RM5. So, untuk 30 sen dan juga untuk 30 sen, korang kena completekan 2 offer baru korang boleh withdraw ni. So, untuk 50 sen pula, korang kena refer 2 orang kawan barulah korang boleh withdraw ni.
cumanya untuk RM2 dan juga RM5. Korang tak perlu untuk invite friends apa semua. Kalau dah cukup je points untuk withdraw RM2 dan juga RM5, korang boleh terus withdraw lah. Okay. So, just simple macam tu je cara untuk korang nak dapatkan points dan macam mana untuk nak withdraw daripada apps ni. So, kepada sesiapa yang berminat untuk cuba, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. And then, kalau korang nakkan extra 200 points secara percuma, korang boleh gunakan kod yang Nisa dah share dekat screen ni lah. Okay, so itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. Okay, I'll see you guys in the next one. Bye.